Ini ketam baru. Ketam baru. So, ini daripada Planet Namid. Saya bawa. Ini nama dia Snow Crab. Okay, Snow Crab. Okay, ini berat dia sekitar 1.5 kilo, 1.6 kilo. So, ini barang baru yang saya mau masukkan. So, cuma ini dia punya harga lebih marhain daripada Alaska King Crab. So, boleh tengok ini perbezaan Alaska King Crab. Dia ada duri dan ini tak ada duri. So, tapi ini insyaAllah saya jual lebih murah. So, yang nampak video saya ni, first kali saya nak minta korang tolong check dah follow saya ke belum. Kalau belum follow, tolong follow, growkan account saya, road to 1 million follower. Boleh tak tolong saya share? InsyaAllah guys, saya akan bagi korang King Crab. Saya bawa kepada korang ketam yang harga marhain yang mampu milik. Sebenarnya kalau ketam ni betul-betul harga dia memang agak tinggi lah. Tapi so, nantikan video saya seterusnya. So, kena selalu follow account saya. Korang boleh tengok banyak jenis ketam yang korang kena saya bawa masuk sini. So, nantikan video seterusnya saya akan bagi tahu berapa harga Snow Crab Alaska King Crab. Okey, dan last sekali saya nak minta ramai-ramai datang ke Nasi Lemak Lobs JB untuk Alaska King Crab Gold. Ini Alaska King Crab warna emas. Ini harga dia untuk 2.5 kilo 298. Okey guys, tolong komen salah ke tidak seumur hidup sekali makan Snow Crab, makan King Crab. Salah ke? Kalau salah komen salah, kalau tak salah komen tak salah. Jumpa lagi Abang Lobster Alaska King Crab. So